Pernahkah diri ini terfikir, bagaimana rasanya hidup dalam dunia yang hanya separuh bernyawa? Saban hari, sebahagian daripada cahaya ini perlahan-lahan ditarik pergi, meninggalkan kegelapan yang kian menghimpit. Diri ini seolah-olah sedang menyaksikan sebuah lukisan indah yang kian pudar warnanya, sedikit demi sedikit sehingga separuh daripada dunia ini menjadi bisu dan kelam. Ada ketakutan yang tak mampu diluahkan. Ketakutan jika satu hari nanti kegelapan ini akan menelan seluruh sisa cahaya yang masih ada. Rupanya mata gelap sebelah ni senang je nak terang, tapi ramai tak tahu punca sebenar dia datang dari mana. Aku masih ingat masa mula-mula jadi. Aku ingat sebab penat je. Biasalah kurang tidur, hadap phone lama, kerja pun banyak. Jadi bila sebelah mata rasa macam tak clear, aku anggap benda biasa. Tapi makin lama makin pelik. Bukan setakat kabur, sebelah mata tu rasa macam gelap sikit. Nak fokus pun susah. Kadang-kadang bila tutup sebelah mata yang elok, baru aku sedar yang sebelah lagi tu memang tak nampak macam biasa. Mula-mula aku tahan je, aku fikir nanti okeylah tu. Tapi lama-lama aku mula risau sebab benda ni ganggu benda kecil yang kita selalu buat hari-hari. Nak baca mesej pun kena dekatkan phone. Nak tengok muka orang pun rasa tak puas. Kadang tengah jalan rasa macam pandangan sebelah tu kosong sikit. Malu nak cakap, tapi masa tu aku betul-betul takut. Aku terfikir kenapa mata sebelah jadi macam ni, kenapa makin lama makin gelap, kenapa rasa macam penglihatan tu makin hilang perlahan-lahan. Aku pergi cek. Masa tu barulah aku faham. Rupa-rupanya mata gelap sebelah ni bukan semata-mata sebab mata penat atau rabun biasa. Kadang-kadang dia datang bila salur halus dan saraf dekat mata dah mula terganggu. Bila benda ni jadi perlahan-lahan, penglihatan boleh makin merosot tanpa kita sedar. Serius masa dengar tu, aku terus diam sebab baru aku faham. Patutlah sebelah mata tu rasa lain macam. Patutlah cermin mata pun tak banyak membantu. Sejak hari tu, selain aku mula lebih peka dengan keadaan mata dan jaga makan minum, aku mula cari ikhtiar untuk jaga dalaman juga. Masa tu, kawan aku bagi tahu pasal kapsul aman versi moden. Tak payah rebus atau bancuh. Buka botol, ambil dan telan je. Aku pun cuba sebagai ikhtiar. Ambil masa tak lama. Dalam beberapa minggu je, slow-slow nampak perubahannya. Sekarang aku dah mula lebih berjaga-jaga dengan badan sendiri. Baru aku faham kadang masalah mata ni bukan bermula dari mata je. Dia bermula dari dalaman yang dah lama tak stabil, tapi kita tak sedar. Kalau korang pun pernah rasa sebelah mata makin kabur, makin gelap, susah fokus atau penglihatan rasa lain macam, jangan biasakan. Ikhtiar jaga dari dalam awal-awal. Kalau nak tengok info penuh pasal kapsul aman, tekan beg kuning tu.